Assalamualaikum, saya Nur Najihah binti Muazzam, nombor metro I23307301. Saya akan menerangkan berkenaan bab 4 iaitu dapatan kajian. Untuk bab 4, bab ini memberi tumpuan kepada dapatan kajian atau hasil yang diperoleh daripada kajian yang telah dijalankan. Dalam erti kata lain, bab ini menunjukkan apa yang ditemui berdasarkan data sebenar, bukan pandangan atau pendapat daripada penyelidik. Seterusnya ialah dapatan kajian ini diperoleh melalui proses pengumpulan data menggunakan instrumen kajian seperti soal selidik, temu bual dan juga pemerhatian bergantung kepada kaedah kajian yang digunakan. Semua maklumat yang dikumpulkan ini dianalisis dan disusun dengan teratur bagi memastikan ketetapan dan kebolehpercayaan data. Di samping itu, tujuan utama bab 4 adalah untuk melaporkan data secara sistematik dan objektif. Ini bermaksud dalam bab ini, penyelidik hanya memaparkan hasil kajian tanpa membuat tafsiran atau perbincangan yang mendalam. Tafsiran dan perbincangan terhadap dapatan tersebut akan dihuraikan dengan lebih lanjut dalam bab seterusnya. Selain itu, dapatan kajian dipersembahkan mengikut persoalan kajian atau objektif kajian yang telah ditetapkan pada peringkat awal kajian. Penyusunan ini membantu pembaca memahami sama ada objektif kajian telah dicapai dan sejauh mana persoalan kajian dapat dijawab melalui data yang diperoleh. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang dapatan kajian. Dapatan kajian diperoleh melalui kaedah pengumpulan data yang telah ditetapkan dan dianalisis berdasarkan objektif kajian. Hasil analisis menunjukkan beberapa corak perbezaan yang ketara dalam kalangan responden. Dapatan kajian dipersembahkan dalam bentuk jadual, graf, syarta bagi memudahkan pemahaman. Secara keseluruhannya, keputusan kajian ini memberikan gambaran yang sebenar tentang responden serta menyokong atau tidak menyokong tentang hipotesis kajian tersebut. Hasil kajian ini seterusnya menjadi asas kepada perbincangan dan cadangan kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iliani binti Mabaki. Saya akan menerangkan cara menulis dapatan kajian kuantitatif. Pengenalan dapatan. Bahagian ini menerangkan secara umum bahawa bab dapatan memaparkan hasil analisis data kuantitatif yang diperoleh untuk menjawab persoalan kajian atau menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, profil responden. Profil responden menerangkan latar belakang peserta kajian seperti jantina, umur, tahap pendidikan atau pengalaman. Data ini dilaporkan menggunakan kekerapan dan peratus bagi memberi gambaran umum tentang ciri responden. Yang ketiga, statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menguraikan data secara ringkas melalui nilai min, sisihan piawai, peratus dan tahap. Bahagian ini bertujuan menjawab persoalan kajian berkaitan tahap atau kecenderungan pemboleh ubah. Yang keempat ialah statistik inferensi. Statistik inferensi digunakan untuk menguji hipotesis kajian seperti perbezaan atau hubungan antara pemboleh ubah keputusan ujian seperti ujian T, ANOVA atau korelansi dilaporkan bersama nilai statistik dan tahap signifikan. Yang kelima, huraian jadual ataupun rajah. Bahagian ini menerangkan dapatan utama yang dipaparkan dalam jadual atau rajah secara objektif. Huraian dibuat secara ringkas tanpa pengulangan keseluruhan data atau memberi tafsiran teori. Yang terakhir ialah rumusan dapatan. Rumusan dapatan merangkumi hasil utama kajian secara keseluruhan. Bahagian ini hanya menyatakan dapatan penting tanpa perbincangan lanjut atau sokongan daripada teori. Dapatan kajian ini diperoleh berdasarkan data temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen yang telah dikumpulkan sepanjang kajian dijalankan.
Data tersebut dianalisis menggunakan kaedah analisis tema ataupun kandungan bagi mengenal pasti corak dan isu utama. Seterusnya, dapatan kajian disusun mengikut tema dan subtema yang dikenal pasti daripada data. Setiap tema yang dibincangkan turut disokong dengan petikan kata responden bagi meningkatkan kesahihan dapatan. Akhir sekali, semua tema utama dirumuskan untuk menjawab persoalan kajian secara keseluruhan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Nur Adawiyah binti Muhammad Fazil. I23307260. Akhir sekali, rumusan. 1. Sebagai rujukan asas. Dapatan kajian ini menjadi rujukan perbincangan dan analisis yang lanjut dalam bab 5 dalam sebuah penulisan kajian. Tanpa dapatan yang jelas, kita tak boleh membuat interpretasi atau rumusan yang bermakna. Kedua, beri gambaran jelas akan hasil kajian di mana semua data ada terdapat dalam bentuk angka, jadual, graf maupun tema-tema kualitatif disusun dengan teratur supaya mudah dibaca dan dipahami. Ketiga, penyampaian sistematik yang memudahkan kefahaman. Ia membantu pembaca sama ada penyelia, pemeriksa atau penyelidik lain untuk memahami hasil kajian dengan lebih berkesan tanpa keceliruan. Keempat, ada kesahihan dan kebolehpercayaan kajian. Apabila dapatan penulisan kajian yang dibentangkan secara objektif dan teratur, ia mencerminkan bahawa kajian dijalankan dengan teliti dan boleh dipercayai. Oleh itu, bab 4 dapatan kajian ini adalah jantung kepada sebuah kajian kerana di sinilah kesemua data yang dikumpul dipersembahkan secara sistematik. Bukan sahaja sekadar laporan data, tetapi ia adalah bukti konkret hasil kerja keras penyelidik. Sekian, terima kasih.